Di dalam sejarah Islam, ada satu anomali yang hanya berlaku di dalam peradaban kita, iaitu sebuah kerajaan yang diperintah oleh bekas hamba, iaitu Kesultanan Mamluk. Mamluk atau Mamalik datang daripada istilah Arab yang bermakna orang yang dimiliki. Jadi, apa anomalinya? Jika kita lihat dalam peradaban lain, hamba biasanya tidak dibenarkan untuk memiliki senjata. Iyalah, untuk elakkan mereka memberontak melawan tuan mereka. Tapi kesnya lain di dalam dunia Islam, di mana mereka dilatih dari segi perangan dan pentadbiran untuk membantu tuan mereka mentadbir kerajaan setelah pengajian mereka tamat dan mereka pun dibebaskan. Jadi untuk hari ini, kita akan fokus kepada Kesultanan Mamluk di Mesir dan macam mana mereka bangkit daripada tentera hamba menjadi para pemerintah. Permulaan Kesultanan Mamluk bermula pada zaman cucu saudara Salahuddin Al-Ayyubi, iaitu Sultan As-Salih Ayyub. Pada zaman itu, Sultan As-Salih mula meramaikan tentera Mamluk yang dipanggil sebagai Bahari kerana mereka dilatih di atas sebuah pulau. Namun semuanya berubah selepas baginda mangkat pada tahun 1249. Sepatutnya, anaknya Turan Shah menaiki takhta Ayyubiyah. Namun disebabkan baginda tidak disukai oleh pihak Mamluk, baginda pun dibunuh. Lalu isteri As-Salih, Syajarudur menaiki takhta sebagai sultanah untuk Mesir. Namun disebabkan masyarakat pada waktu itu alergik dengan ketua wanita, baginda dipaksa untuk berkongsi takhta dengan mengahwini seorang pegawai Mamluk bernama Izzuddin Aibak. Melalui perkahwinan ini, Aibak menjadi Sultan Mamluk pertama pada tahun 1250. Walau bagaimanapun, Aibak mempunyai dua cabaran, iaitu serpihan Ayyubiyah yang masih berada di Syria dan juga Syajarudur. Pada tahun 1257, baginda telah dibunuh oleh Syajarudur. Namun, rancangan baginda ini terbongkar. Lalu Syajar pula dihantar ke alam barzakh. Selepas kematian kedua-dua pasangan, anak kepada Aibak iaitu Al-Mansur Ali diangkat menjadi sultan bersama pegawainya iaitu Kutus sebagai pemangku. Namun ancaman baru mula muncul, iaitu tentera Mongol. Pada tahun 1258, mereka mendapat berita yang Baghdad telah pun dibakar dan tentera Mongol itu sedang mara ke arah Syria. Kemarahan Mongol ini memaksa Kutus untuk bersekutu dengan musuh-musuh lamanya seperti Baybars yang telah melarikan diri ke Syria. Kutus juga menggunakan peluang ini untuk jatuhkan Ali dan jadikan dirinya sebagai satu-satunya sultan kepada Mamluk. Dengan kesatuan yang ada ini, tentera Mongol berjaya dikalahkan dalam Perang Ain Jalut pada tahun 1260. Dengan Mongol berjaya dikalahkan, Syria pun berjaya dibebaskan dan Sultan Saifuddin Qutuz. Nampaknya baginda telah dibunuh oleh musuh lamanya Baybars dalam perjalanan pulang. Jadi untuk ringkasan, Mamluk mula berkuasa apabila berlaku kekacauan di dalam keluarga Ayyubiyah. Kemudiannya, tentera Mamluk ini mengambil alih kuasa melalui perkongsian kuasa dengan pemerintah sedia ada sebelum menggulingkan mereka jika peluang itu muncul. Akhirnya, orang-orang kuat seperti Baybars menjadi Sultan Mamluk yang membawa kestabilan kembali ke Mesir dan Syria setelah hampir kesemua ancaman dihapuskan.